Lelaki yang memandu truk pikap jenis Mitsubishi Triton secara berbahaya sehingga mencetuskan kekecohan di beberapa laluan di seberang jaya Pulau Pinang semalam direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Perintah reman terhadap suspek berusia 29 tahun itu dikeluarkan Magistret J. Savinder Singh di Mahkamah Magistret Bukit Mertajam bermula hari ini sehingga 12 Jun. Reman berkenaan bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu di bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kemalangan. Dalam kejadian semalam, suspek berjaya ditahan oleh orang awam di Lebuh Raya Butterworth Kulim BKE berhampiran sebuah stesen minyak di seberang jaya sebelum diserahkan kepada polis. Terdahulu beberapa rakaman video yang tular di media sosial memaparkan sebuah pacuan 4 roda dipandu suspek secara melulu termasuk mengundur di sekitar seberang jaya sehingga memasuki pembagi jalan.